Ada lagi ke orang yang bawa kereta, masuk je gear D, turunkan handbrake dan bawa kereta sampai dekat destinasi, tolak ke P dan juga tarik handbrake. Untuk Pro 2 Alza Advance dan juga Pro 2 Teras, dia ada EPB, betul? Ada Electric Parking Brake. Hari ni Bik nak share cara kita nak aktifkan button handbrake ni secara automatik. Bila kita tarik D, dia akan auto release. Dan bila kita letak P, dia akan auto tarik handbrake. Jom Bik share. Okey, untuk step yang pertama, gear tu macam biasa, tak payah usik. Bagi je dia duduk kat P dulu. Korang tarik switch untuk EPB ni. Tarik lama-lama. Nampak dia tulis Shift Interlock Function Activate. Nampak? Kita pun try masuk D. Nampak? Masuk D, dia tak akan auto hilang lagi lampu dia. Kita tekan je pedal minyak sikit. Nampak tak? Lepas tu sampai je kat destinasi korang, korang letak je dia gear dekat D. Auto nyala guys. Auto nyala tu bermakna auto grip lah korang punya brake belakang, ataupun EPB korang aktif. Gitu je guys, senang je. Masuk je kereta, tarik je button ni, dalam 3-4 second nanti dia akan keluar aktif kat sana. Okey, dapat sesuatu tak dalam tips hari ni? Berminat dengan kereta Pro 2 Teras, Pro 2 Alza, tak kisah model apa untuk Pro 2? Roger, Abid Pro 2. Assalamualaikum.